Baiklah, selamat pagi murid-murid. Okey, pada hari ini kita bertemu lagi dan pada hari ini cikgu akan fokuskan kepada kamu kemahiran menulis, iaitu menulis draft karangan. Okey. Mesti semua orang tahu kan apa itu karangan. Okey, selepas ni kita tengok apa itu kemahiran yang kita akan fokuskan pada hari ini. Sebelum itu, cikgu akan terangkan apa objektif kita pada hari ini, iaitu untuk kemahiran menulis. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat menulis dan menghasilkan sekurang-kurangnya 2 isi draft penulisan berdasarkan gambar. Okey, 2 isi draft penulisan berdasarkan gambar. Okey, sebelum cikgu masuk kepada draft karangan, cikgu akan nyatakan beberapa panduan dalam menulis draft karangan yang betul. Okey, yang pertama, kita perlulah baca soalan dengan teliti dan kenal pasti situasi berdasarkan gambar. Baca soalan dengan teliti tau. Okey, yang kedua, idea atau ayat mesti berkaitan dengan gambar yang diberikan. Kalau gambar itu pasal alam sekitar, jadi pasal alam sekitar lah kamu buat. Janganlah kamu buat pasal pencemaran pula. Begitu. Okey, untuk karangan, seperti kita tahu, dia ada pendahuluan, ada isi pertama, ada isi kedua, ada isi ketiga dan penutup. Tapi kalau dia ada 4 je gambar, jadi ada 4 je lah perenggan. Ada pendahuluan, isi 1, isi 2 dan penutup. Jadi ikut situasi gambar bersiri yang kamu akan dapat. Okey, seterusnya, mula ayat dengan huruf besar dan diakhiri dengan noktah. Okey, ni semua orang ketahui kan. Kita kalau nak mulakan ayat, mesti dengan huruf besar. Kita tengok contoh juga. Mula, M kita huruf besar. Akhiri dengan noktah, iaitu titik. Okey, itu panduan dan memang semua orang tahu itu cara yang betul kalau kita nak memulakan ayat dan mengakhiri sesuatu dengan noktah. Seterusnya, ayat gramatis ada subjek dan predikat. Okey, lepas ni cikgu akan terangkan. Semua orang tahu kot subjek dan predikat tu apa kan? Okey, seterusnya, periksa semula ejaan, imbuhan dan struktur ayat yang telah kamu bina. Imbuhan itu penting, ejaan jangan salah eja. Okey, seterusnya yang terakhir ialah gunakan penanda wacana. Okey, apa itu penanda wacana? Penanda wacana ialah perkataan ataupun rangkaian perkataan yang berfungsi menghubungkan sesuatu idea, hujah dan pandangan seseorang semasa menulis atau berucap. Okey, ingatlah, kamu ingat penanda wacana ni adalah perkataan yang menghubungkan sesuatu idea. Misalnya kalau contoh perenggan pertama nak masuk perenggan kedua. Perenggan kedua tu mesti ada penanda wacana. Contohnya selain itu, seterusnya, pertama. Pertama kalau masuk perenggan kedua, dia punya penanda wacana kedua. Lepas tu ketiga. Itu untuk urutan. Okay, ataupun seterusnya, selain itu, di samping itu, namun begitu, kesimpulannya, kemudian, akhirnya. Jadi penanda wacananya ada sangat banyak dan mengikut situasi kamu punya karangan, ikut situasi kamu punya cerita. Dia mesti bersesuaian. Janganlah kamu tengah cerita, kamu nak sambung, kamu punya perenggan berkaitan dengan cerita, tapi tiba kamu letak kesimpulannya. Padahal cerita kamu tak habis lagi. Jadi, penanda wacana yang digunakan adalah sesuai juga mengikut situasi cerita ataupun gambar yang kamu pandukan. Okey, ingat ya, itu adalah panduan-panduan dalam menghasilkan draft penulisan dan karangan yang baik. Okey, baiklah, semua boleh tengok buku teks masing-masing. Ini adalah buku teks kamu. Cikgu ambil yang crop dia bagi kamu nampak. Kita tengok gambar yang pertama. Gambar kita punya tajuk hari ini adalah berkaitan sisa kumbahan penjana teknologi hijau. Okey, sisa kumbahan. Semua tahu tak sisa kumbahan tu apa? Sisa kumbahan tu tempat apa tu? Takungan yang salurkan kamu punya dekat rumah-rumah ada apa? Najis. Kita punya air-air di sinki, di dapur yang kotor tu dia akan pergi sisa kumbahan. Jadi daripada sisa kumbahan tu dia akan proses balik menjadi air yang bersih. Begitulah dia punya proses di sisa kumbahan
penjana teknologi hijau. Okey. Okey, seperti yang cikgu ulangkan tadi, kita nak fokuskan kepada kemahiran menuliskan, membina draft penulisan dan menghasilkan karangan. Okey, kamu tengok dalam buku teks kamu ada kan, di dalam gambar yang pertama itulah sekumpulan pelajar pergi lawatan, dia naik bas. Okey, dia kat situ ada ayat dia. Pada suatu hari, saya dan kawan-kawan menyertai lawatan. Kami menaiki bas di sekolah lalu ke satu pusat rawatan sisa kumbahan. Bas itu berlepas pada pukul 8 pagi. Okey. Untuk gambar pertama, dia dah bagi draft dah. Draftnya adalah saya dan kawan-kawan ni lah yang dibagi ni. Ini adalah draft. Tapi dia dah hasilkan dalam bentuk perenggan lah. Perenggan yang pertama. Tapi dalam draft penulisan yang telah diberikan, terdapat kesalahan dari segi huruf, ejaan, dari segi tata bahasa. Kita tengok contoh. Cikgu betulkan dulu apa yang salah, baru cikgu akan terangkan apa yang perlu ada dalam draft penulisan kita. Okay, yang pertama, tengok satu. Sepatutnya kami menaiki bas di sekolah lalu ke sebuah. Sebab tempat tu kan, pusat rawatan tu kita nyatakan dia sebuah pusat rawatan sisa kumbahan. Bas itu bukan berlepas, tapi kita tukarkan kepada bertolak. Sebab okey, berlepas ni hanya sesuai untuk apa? Ya betul, disesuai untuk kapal terbang, benda di udara. Kalau macam kenderaan yang di darat ni, macam kereta, motor, ke bas, ke taksi, kamu gunakan bertolak. Bertolak pada pukul 8 pagi ni. Apa salah? P dia huruf besar, sepatutnya huruf kecil sebab dia di tengah-tengah ayat. Okay, dia huruf besar bila kita gunakan di depan ayat. Nampak ni, pada ni huruf besar. Ni baru betul, ni kena huruf kecil. Okay, itu adalah kesalahan. Jadi, nanti kamu kena betulkan. Okay, kamu tengok sini. Okay, dalam draft penulisan yang baik, kat sini ada penanda wacana. Penanda wacana yang digunakan di sini adalah pada suatu hari. Itu pun dikira penanda wacana untuk menyatakan cerita imaginatif kamu berdasarkan gambar. Okay, subjek dan predikat. Tengok, saya dan kawan-kawan. Itu subjek. Menyertai lawatan. Itu predikat. Lepas tu kami ni pun subjek juga. Menaiki bas di sekolah. Itu predikat. Jadi, ayat yang baik mesti ada subjek dan predikat. Siapa tu? Siapa yang ada dalam gambar? Saya dan kawan-kawan. Ke mana dia pergi? Ke pusat rawatan sisa kumbahan. Dengan apa dia pergi? Dengan bas. Bila dia pergi? Bas berlepas pada pukul 8 pagi. Jadi, untuk menghasilkan sebuah karangan yang baik, kita perlu tengok satu-satu. Siapa? Apa? Guna apa? Jadi, setiap tu kamu kena ingat. Kamu kena perhatikan gambar betul-betul. Jadi, kamu ulas dengan baik. Itu untuk gambar yang pertama. Seterusnya, gambar kedua. Gambar kedua dia dah bagi dah. Draft kat situ ada perkataan sampai, disambut oleh seorang pegawai, memberikan taklimat. Okey, berdasarkan draft ini, kita tengok cikgu ada bagi dua situasi. Satu yang atas ni, perenggan untuk ayat yang mudah. Bawah ni dia kompleks sikit, cikgu tingkatkan sikit tahap dia. Kita tengok. Kami sampai di pusat rawatan sisa kumbahan itu pada pukul 9 pagi. Kami disambut oleh seorang pegawai. Beliau memberikan taklimat kepada kami. Okey, berdasarkan draft dia ada sampai digunakan. Kami sampai di pusat rawatan sisa kumbahan itu. Cakaplah pada waktu bila, ikut kamu. Tapi kalau macam contoh cikgu bagi pada 9 pagi, boleh juga. Lepas tu kami disambut oleh seorang pegawai. Nokta. Lepas tu kita nak ganti diri untuk pegawai itu, kita letak beliau memberikan taklimat kepada kami. Ataupun cikgu bagi contoh kompleks di bawah. Apabila sampai di pusat rawatan sisa kumbahan itu, kami dikehendaki untuk berkumpul. Kami disambut oleh seorang pegawai dengan mesra. Beliau memberikan taklimat terlebih dahulu. Okay, ini pun boleh juga. Cuma kat sini, dia lebih kompleks. Cikgu ada letak dengan mesra terlebih dahulu. Nampak dia punya penanda wacana dia apa-apa. Apabila sampai di pusat rawatan sisa kumbahan itu, kamu sambunglah. Kami dikehendaki untuk berkumpul. Tengok berdasarkan gambar. Jadi kamu perlu huraikan draft yang ada berdasarkan gambar dengan teliti, dengan betul dan sesuai.
berdasarkan cerita. Okay, itu untuk gambar kedua. Kita tengok. Untuk gambar ketiga. Gambar ketiga adalah berkaitan dengan sampah-sampah tu. Okay, kita tengok penanda wacana. Selepas itu digunakan. Subjek dan predikat kami di tempat rawatan sisa kumbahan. Okay, kita baca dulu lah. Tengok yang merah ni adalah salah tau. Selepas itu kami di tempat rawatan sisa kumbuhan. Kami melihat sebuah perangkap sampah dalam tempat itu. Perangkap sampah itu dapat menasingkan sampah dengan air. Jadi kita tengok di mana sesuai. Mesti tukar. Selepas itu kami pergi ke tempat rawatan sisa kumbahan. Kami melihat sebuah perangkap sampah di tempat itu. Dia tak sesuai dalam ni. Di perangkap sampah itu dapat mengasingkan sampah di dalam air. Tak sesuai dengan ni. Jadi kamu kena tengok penggunaan ayat kena betul, tata bahasa yang betul, ejaan yang betul. Okey, tengok Macam sama juga tengok balik. Siapa? Kami. Ke mana dia pergi? Apa? Bagaimana? Jadi kamu kena huraikan dengan baik berdasarkan draft penulisan yang telah kamu hasilkan. Okey, untuk gambar yang terakhir, dia ada nyatakan draft di sini pulang, pengalaman, gembira, pengetahuan menjaga alam sekitar. Jadi cikgu buat dua contoh juga. Atas ni senang dan bawah ni lebih kompleks. Yang atas, pada pukul 4 petang, kami pulang. Kami mendapat pengalaman dan berasa gembira. Kami juga mendapat ilmu pengetahuan untuk menjaga alam sekitar. Okay. Macam ni pun boleh. Dia bias mudah dan betul. Okay. Untuk lebih kompleks, cikgu nak tunjukkan pada kamu. Okay. Pada pukul 4 petang, kami pulang ke sekolah. Nampak? Tadi kat atas ada ke sekolah. Cikgu tambah ke sekolah. Kami mendapat pengalaman yang sangat berharga. Cikgu letak kata bantu kat sini. Lepas tu kami berasa gembira kerana, cikgu letak kerana, ayat majmuk. Mendapat ilmu pengetahuan untuk menjaga alam sekitar dengan baik. Boleh juga untuk tambah. Jadi untuk sebab kita karangan yang baik dan menggunakan ayat yang gramatis. Ada ayat majmuk. Jadi dua-dua ni adalah betul. Ni contoh yang senang, ni contoh yang lebih kompleks. Okey, cikgu harap kamu faham apa yang cikgu terangkan pada hari ini. Dan boleh selesaikan kerja yang cikgu sediakan di Google Classroom. Berikut merupakan gambar besi juga. Buat macam contoh yang cikgu terangkan. Okey, dah ada dekat situ draft dia. Jadi hasilkan karangan dalam bentuk perenggan dengan baik. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Selamat maju jaya.